Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alauin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Berancang kediaman, anda kami seru, selalu paham. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alauin bina, terus maju. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di site Pulau Terap, di mana rumah yang ketiga Alauin bina di kawasan ini. Rumah ini berkeluasan 1594 square feet, mempunyai 4 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Jom kita masuk dalam rumah. Kejap Nana, pintu safety door ni kita bagi secara percuma kan? Of course. Lepas tu, pemilihan warna dan design adalah pemilihan oleh tuan rumah. Oh, patutlah banyak corak-corak macam Islamik, corak-corak yang macam gerigi-gerigi. Yes. Oh, faham. Jom kita masuk. Alright. So, ini adalah dia punya living area untuk rumah ni. Rumah ni spek platinum. Dia ada curtain box, L-box dan lampu dan kipas pun kita bagi percuma, termasuk plug-plug point yang tertentu. Okey, disebabkan ini adalah spek platinum. Okey, untuk keluasan rumah ni adalah 14 kali 15 kaki untuk kawasan living area. So, jom kita bagi bahagian dia punya dining. Okey, dining dan juga living. Nana, kat sini ada juga L-box. Sana ada L-box, tadi cakap free dekat living je. Kalau nak tahu, tuan rumahnya upgrade. Dia nak tambah L-box kat sini juga. Oh, faham. So, dining area ni berkeluasan 14 kali 11 kaki. Ada juga lampu dan kipas kan kita bagi secara percuma? Yes. Okay, jadi seterusnya, kalau korang nak tahu, kita punya dining area bersambung dengan kita punya family area. Alright, so kat sini kita boleh tengok kita ada sliding door dekat bahagian family area, di mana kalau kebiasaannya kalau bina rumah bersama Alauin bina, kita memang akan bagi 3 entrance, di mana pintu depan dan pintu belakang. Kalau pilih spek platinum, memang kita akan bagi pintu safety door depan dan belakang dan juga satu sliding door. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak upgrade, dia menjadi folding door pun boleh. Okay, so kita nak pergi bahagian kita punya kitchen. Yes, alright. Okay, sekarang jom kita ke kitchen. Kitchen ini berkeluasan 13 kali 16 kaki. Apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat kalau bina rumah dengan Alauin bina dekat kawasan kitchen? First sekali kita memang akan bagi tabletop 12 kaki. Okey, dekat sini tabletop 12 kaki. Memang kita akan bagi sinki. Tapi yang ni ada daripada add-on daripada customer lah. Okey. And then kita akan bagi kabinet dekat bahagian bawah di mana ada berbagai-bagai banyak kompartmen untuk letak kita punya sudu garfu, nak letak pinggan, mangkuk dan sebagainya. Sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah. Dan kita boleh tengok dekat sini, dia ada juga plug-plug yang tertentu. So dekat sinilah mungkin tuan rumah ni nak letak blender ke, nak letak periuk nasi ke, so tak adalah wayar tu berselera. Okey Nana, kat bahagian sana ada apa tu? Sekarang kalau kita tengok di sini, kita ada laundry area. Okay, so bila dah ada laundry area berdekatan dengan kita punya kitchen, sambil nak basuh baju, sambil tu boleh masak. Okay, dekat sini ada 3 benda yang penting dekat bahagian laundry area. First adalah pipe untuk air, satu adalah saluran untuk air tu keluar, dan satu lagi adalah plug untuk kita pasang washing machine ataupun dryer. Nak letak 2 sekali pun boleh. Alright, so sekarang ni kita akan pergi bahagian bilik. Okay, so berhampiran dengan kita punya kitchen ada satu bilik air. Alright, so Nana boleh buka. Ini adalah bilik air yang kalau bina rumah dengan Alauin, disebabkan rumah ni adalah spek platinum, memang dia punya mozaik sampai ke atas. Alright, kalau pilih spek gold, mozaik dia hanya 6 kaki sahaja. So saya nak tunjuk apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat kalau bina rumah dengan Alauin bina dekat bahagian kita punya
toilet. Yang first sekali memang kita akan bagi sinki muka. Okey, sinki muka kita akan bagi hand bidet, kita akan bagi toilet bowl. Depends, kalau nak toilet bowl yang toilet bowl ataupun cangkung ke duduk pun boleh. Kita akan bagi shower dan juga kita akan bagi pipe wuduk. Segala kelengkapan asas untuk bilik air kita akan bagi secara percuma. Sekarang kita berada di bilik nombor 2. Okay, so apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat kalau bina rumah dengan alun bina dekat bahagian bilik? First sekali adalah dari segi cat. Segala pemilihan cat dari alun bina, kita bagi 3 pemilihan cat dekat luar, 3 pemilihan cat dekat dalam dan juga 1 pemilihan cat dekat pintu. Sebab itulah Nana perasan dia punya pintu semua sama untuk pintu bilik air. Okay, next kita memang akan bagi lampu dan kipas secara percuma. Bukan setakat lampu dan kipas sahaja, kita bagi juga plug point, okay, dan juga untuk switch plug lah. Takkan lagi kita bagi lampu kipas je kan. Okay, next kita akan pergi ke bilik yang seterusnya. Sama juga seperti bilik nombor 2, sekarang kita berada di bilik nombor 3. Bilik ni pun kita bagi kipas dan lampu sekali. Dan bilik ni connecting with tandas. Macam biasa dekat tandas kita ada sinki, hand bidet, pipe wuduk, toilet dan juga shower. Yes. Dan tandas ni connectkan bilik nombor 3 dan bilik nombor 4. Nana, ada lagi satu. Perasan tak dekat semua ruang kita bagi shielding kapur berserta cornice kecuali dekat bahagian living area tadi. So memang kita akan bagi, kalau bina rumah dengan alawin, memang kita akan bagi dekat semua ruang kecuali bahagian tandas lah, shielding kapur berserta cornice. So dia nampaklah kemasan dekat situ. So next kita akan pergi last part, which is bahagian Master bedroom. Okay, master bedroom adalah bilik utama untuk kawasan rumah ni. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Bilik master bedroom lah adalah bilik yang paling besar sekali dekat rumah ni. Okay, kalau kita tengok dekat master bedroom, kita ada aircon, kipas dan lampu. Kita master bedroom mestilah ada personal toilet. Ada toiletnya sendiri, betul tak? Betul. And then untuk keluasan ni adalah 14 kali 11 kaki. Okay, next kita akan pergi bahagian kita punya bilik air. Okay, sama sahaja seperti bilik-bilik air yang sebelum ni kita review. Memang kita akan bagi 5 kelengkapan asas di dalam bilik air. Dan disebabkan ini adalah start platinum, memang kita akan bagi mozaik sampai ke atas. Okay, so setakat itu sahaja yang dapat kami review untuk rumah ni. Nak tahu dengan lebih lanjut, jangan lupa like, follow and share kita punya account. Jangan lupa Alun Bina, perancang kediaman anda. Okay.